Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar kita hari ini. Selamat datang ke podcast santai kita. Pada hari ini, saya Muhammad Darush bin Abdul Rahman. Dan untuk episod kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, iaitu kepimpinan Islam. Bersama saya pada hari ini saudara Cik Muhammad Radhi Adlan, merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Jadi apa khabar saudara? Baiklah, alhamdulillah sihat dan Darwish. Okey. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan, boleh saudara perkenalkan diri dan jawatan saudara dalam persatuan? Okeylah, bismillah. Nama diberi Cik Muhammad Radin Adlan bin Cik Cukri. Boleh je panggil Radin. Dan saya selaku Presiden Persatuan Mahasiswa Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan sesi akademik 2025-2026. Okey, baik saudara. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama. Jadi pada pandangan saudara, apakah maksud sebenarnya kepimpinan Islam? Okey, baiklah. Terima kasih Darwish. Pada pendapat saya, definisi ataupun kita boleh kata takrif kepada kepimpinan Islam ialah suatu kawalan ataupun bagaimanakah seorang individu yang menjadi pemimpin tu mengawal perjalanan daripada bermulanya naik tena ataupun bermulanya tampuk pemerintahan dia itu sendiri. Dan kepimpinan Islam sepatutnya bermula dengan pemikiran yang baik, dengan rasional, tanpa kita melibatkan daripada suara-suara luar ataupun perkara-perkara yang negatif lah, ataupun yang tidak baik. Okey, menarik. Jadi apakah perbezaan antara kepimpinan Islam dengan kepimpinan yang biasa? Okey, kalau kepimpinan yang biasa, kita dapat tengok yang ada orang dia nak naik kepimpinan ni sekadar nak dapat nama je. Tu yang antara yang biasalah. Dan mungkin juga kalau boleh kata yang kepimpinan ni sekadar dapat nama tadi, lepas tu sekadar macam okey, aku dapat naik, okay, dah habis. Lepas tu aku nak naik jawatan ni, semua keputusan on diri sendiri. Okay, aku je yang betul, orang lain semua salah, so semua kena dengan cakap aku. Tu tak boleh. Tapi kalau anda kata kepimpinan Islam ni ialah kat sinilah semua perlu bermusyawarah, semua perlu berbincang. Kalau anda kata ada salah kan, kalau tak ada masalah, itulah definisi bermusyawarah, untuk kita bincangkan. Bukan kita seorang saja, kita nak mendengar pendapat orang lain untuk kita menilai bagaimanakah cara ataupun solusi yang terbaik untuk kita dapat jalankan. Okey, macam tu. Jadi siapakah tokoh kepimpinan Islam yang memberi inspirasi kepada saudara? Okey, baik. Antara tokoh kepimpinan Islam yang memberikan inspirasi kepada saya, mungkin kita ambil yang terdekat lah dalam negara itu sendiri, iaitu bekas Perdana Menteri kita, mungkin secara nama ringkasnya ataupun yang dikenali sebagai Pak Lah lah. Sebabkan kalau kita dapat dengar atau kita tengok di zaman tampuk pemerintahan beliau itu sendiri, banyak beliau mengutamakan ataupun meninggikan tahap agama itu sendiri. Tidak bermaksud dia menaikkan sahaja di peringkat agama Islam, namun bagaimanakah kita tengok sebenarnya inilah zaman, orang kata zaman prime atau zaman kenaikan, zaman kebangkitan antara semua agama ni. Dia boleh sama-sama okey, dalam keadaan yang okey, dan tidak, orang kata, dalam situasi yang tegang. Oh, okey, baik. Jadi seterusnya dalam organisasi, amanah dan integriti ni sangatlah penting kan? Ya, betul. Okey, jadi bagaimana seorang pemimpin tu kita boleh kekalkan nilai tersebut? Okey, sebenarnya ramai yang terpandang kalau kita dah jadi pemimpin, dia macam fikir, okey, aku ada kuasa, so aku boleh guna kelonggaran lah, orang kata kan. Macam contoh ada orang nak minta tolong, boleh tak buat yang buat ni. Tapi kalau student lain, kita ketat kan. Tapi apabila tu kawan kita, kita tolong dia. Sebenarnya tu antara salah satu yang tidak berintegriti. Dan sebenarnya banyak lagi yang kita mungkin dengar, pemerintahan ataupun satu kumpulan yang mengawal ataupun yang
memimpin sesuatu kumpulan ni, dia tidaklah menggunakan cara yang berlandaskan agama Islam itu sendiri. Dan sebenarnya ni agak risaulah sebabkan kita tengok kita percaya pada seseorang untuk memimpin kita. Tapi apabila dia diberikan kuasa, apabila dia diberikan pangkat, dia tidak menggunakan apa yang dia ada tu, apa yang dia dapat tu ke arah jalan yang sepatutnya. Namun dia menggunakan lebih kepada untuk diri dia sendiri dan mungkin kepada siapa yang rapat kepada dia. Dan benda tu sepatutnya kita jauhkan lah daripada dalam kalangan apabila kita jadi seorang pemimpin. Oh, okey, baik. Jadi kepada dalam pada pandangan Cik Radin sendirilah. Ya. Yeah. Okey, sebagai pemimpin mahasiswa yang juga merupakan seorang pelajar, apakah cabaran terbesar saudara? Okey, antara cabaran terbesar bagi saya ialah apabila kita menjadi seorang student ataupun pelajar universiti, cabaran ni ialah first kali ialah masa lah untuk kita handle masa kita belajar, masa kita meeting bersama dengan orang lain, masa untuk kita fikirkan ada masalah-masalah yang kita pun di luar ekspektasi, di luar kita jangka kan. Lepas tu, dan selain pada masa tu juga, bagaimanakah untuk kita agihkan ataupun susun kita punya jadual. Sebab pentingnya untuk kita susuni jadual ni, Darwish. Sebabnya apabila kita susun jadual, barulah kita nampak hari ni kita ada apa. Sebagai contoh, yang saya praktikkan ialah bermulanya saya naik tenar ni, saya selalu penuhkan jadual lah, orang kata kalender. Kalender. Jadual lain tu ada tapi tak banyak. Saya selalu akan tulis kat kalender supaya apabila buka di kalender dah tengok tarikh ni kita boleh buat apa, tarikh ni buat apa. Tu andai kata Assalamualaikum cik, free tak pada tarikh ni, sekarang kita tengok, oh maaf saya tak free sebab ada program lain. Itulah yang penting sepatutnya. Dan cabaran dia ialah masa dan bagaimanakah untuk kita susun jadual kita. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita cakap pasal kerelevanan kepimpinan Islam lah. Yeah. Jadi dalam hidup sekarang ni kita dalam era media sosial dan teknologi. Jadi adakah kepimpinan Islam tu sebenarnya masih lagi relevan? Okey, walaupun kita hidup dalam teknologi yang canggih, moden, kepimpinan Islam ni sebenarnya tak pernah, orang kata tak pernah lupus pun, tak pernah hilang. Cuma bagaimanakah seorang individu ataupun seorang pemimpin tu membawakan yang berlandaskan mengikut ajaran Islam. Dan sebenarnya tak ada kesan sangat pun kalau kita kata media ni makin canggih, makin Islam mundur. Tak ada. Sebenarnya macam mana untuk kita bijak menggunakan apa yang ada, kemodenan atau kecanggihan yang ada tu untuk kita merealisasikan yang apa orang kata macam mengikutlah sesuai dengan cara yang kepimpinan Islam tu buat. Dan sebenarnya lagi satu, kalau kita tengok kan, lah zaman dah canggih. Bila-bila kita boleh cari info di sosial media. Mungkin kita boleh dengar dalam podcast, atau kita dengar pada radio, ataupun kalau tak nak dengar sekalipun kita boleh cari dekat Google ataupun mana-mana sources yang dipercayai. Bagaimanakah kepimpinan Islam. Sebenarnya dari situ semua perlulah harus menggunakan teknologi yang ada supaya kita boleh dapat praktikkan ilmu ataupun kepimpinan Islam yang dahulu, bagaimanakah mereka praktikkan supaya kita boleh dapat terapkan ke dalam kepimpinan Islam yang sekarang. Okey, baik. Jadi seterusnya setiap organisasi pastilah akan ada benda yang kurang ataupun ada benda yang konflik dalam satu persatuan tu kan. Betul. Okey, jadi macam mana saudara uruskannya? Okey, konflik yang tipu lah kalau kita kata mana-mana persatuan tak ada konflik, tak ada masalah kan. Dan kita pun kadang tak macam, oh boleh ada juga konflik macam ni. Okey, antara solusi ataupun yang saya dan tim saya buat ialah apabila kami dengar ada aduan ataupun masalah-masalah dalam kalangan exco ataupun mana-mana ahli-ahli lah, kami akan dengarkan dulu daripada pihak yang mengadu. Okay? Dan yang kedua, mungkin kalau anda kata pengadu tu dia mengadu kepada saya, okay, saya akan dengar daripada pihak dia. Dan yang kedua ialah saya akan dengar daripada pihak yang berlawanan. So apabila kita dah dengar daripada dua-dua pihak, barulah kita macam baru kita dapat justifikasikan apakah masalah yang berlaku antara mereka ini. Maksudnya mungkin masalah apa, kesalahfahaman, mungkin tidak komunikasi. Lepas tu lepas saya dah macam ni, andai kata diperlukan juga,
memang saya memerlukan daripada pendapat ataupun pandangan rakan-rakan majlis tertinggi saya. Macam contoh saya dalam majlis tertinggi dan saya akan berbincang, panggil untuk semua, okey, Assalamualaikum, semua free ke? Okey, ataupun petang ni ataupun malam ni saya nak bincang tentang sekian. So time ni lah kita bincang dan dengar pendapat. So kat sini bukanlah kita bagi, okey dah dengar, okey terus condemn salah dia. Tak boleh. Kita kena bincang dulu, kita tengok. Kita kena dengar dua-dua side. Okey. Jadi seterusnya saudara dah kira lama jugalah dalam persatuan ni kan. Okey, jadi saya nak tanya pendapat saudara, apakah ciri-ciri utama yang perlu ada pada seseorang pemimpin dalam satu persatuan tu? Okey, baik. Saya nak kata lama tu taklah lama, cumanya saya mungkin boleh dikatakan sekadar ahli aktif je lah. Saya ada persatuan beberapa di luar, iaitu antaranya yang saya aktif Urustia Latihan Pemuda Mahasiswa, dan juga dulu saya pernah menjadi sekretari PMFKP yang lepas. Dan rasanya baru tahun ni saya menjawat jawatan yang agak tinggi lah. Okey, ciri-ciri yang saya boleh bagi sepanjang saya tengok lah ataupun observation, iaitu first kali ciri-ciri ialah sesiapa yang nak jadi pemimpin ni ataupun ketua perlulah ada sifat toleransi. Maksudnya kat sini macam apabila dia tahu ada masalah, apabila dia tahu ada benda-benda yang tidak elok berlaku, sekurang-kurangnya dia boleh bertoleransi dengan baik. Kita tak nak bukan tak nak menerima, kita sepatutnya tidak digalakkan untuk bertindak mengikut emosi. Apabila kita bertindak mengikut emosi, segala keputusan tu memang orang kata di luar kawalan. Tu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin juga haruslah tahu bagaimanakah untuk mengawal masa ataupun menyusul jadual mereka untuk berpersatuan, untuk assignment dan juga kelas. Dan yang ketiga mungkin saya boleh bagi ialah seorang pemimpin juga perlulah ada orang kata karakter. Dia karakter bukanlah karakter yang sedia ada, tapi apabila student-student ataupun pelajar-pelajar melihat seorang pemimpin ni, mereka ni macam nak kata mungkin ada aura. Tapi aura tu bukan sahaja aura yang boleh memimpin dan dipercayai oleh orang ramai. Okey, baik. Terima kasih saudara Cik Radia Adlan atas pandangan yang amat menarik dan bermakna. Jadi sebagai penutup, apakah nasihat saudara kepada mahasiswa yang ingin menjadi pemimpin tetapi kurang yakin dengan diri sendiri? Okey, baiklah. Okey, ni agak menarik lah sebenarnya. Okey, pendapat saya ataupun tips ataupun nasihat yang saya boleh berikan ialah semua pelajar perlulah berani untuk melakukan apa yang mereka suka. Itu yang pertama. Kalau kita buat benda yang kita tak suka, okey, memang susah lah orang kata nak berjaya sesuatu benda tu. Lepas tu perlulah untuk macam saya katakan tadi, kawal emosi. Maksudnya bagaimana untuk kita tidak cepat marah, tak cepat melenting. Dan kalau anda kata kita ada sifat tu, sekurang kita boleh toleransi. Kita taklah masalah, kita jauhkan diri. Lagi-lagi kalau seorang ketua ni, dia tak boleh larikan diri. Kalau ada masalah, janganlah ambil masa yang terlalu lama. Tak salah, semua orang boleh ambil masa. Kita pun manusia, semua manusia perlukan masa, mungkin lari sekejap daripada tempat tu sebab panas, tapi nanti datang balik. Sebab apa? Sebab yang bawah-bawah kita ni semua menunggu kita, semua menunggu keputusan kita, semua menunggu pendapat kita. Dan kat situ kalau boleh, kalau anda kata masalah, janganlah lari daripada masalah. Dan mungkin nasihatlah yang terakhir, apabila kita menjadi seorang pemimpin ataupun terlibat aktif dalam mana-mana organisasi persatuan, kita mestilah belajar untuk berada di kawasan yang di luar comfort zone. Kita tak perlu dalam keadaan yang sia-sia, kita perlu sentiasa cari apakah cara-cara ataupun solusi, bagaimanakah connection kita di luar supaya kita dapat memberi manfaat kepada diri kita, student-student yang lain dan juga kepada masyarakat yang kat luar sana. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih saudara Cik Radia Adlan atas perkongsian yang sangat bermanfaat
Jadi semoga perbincangan kita hari ini dapatlah memberi inspirasi kepada para pendengar untuk memahami dan mengamalkan kepimpinan Islam dalam kehidupan seharian. Jadi saya Muhammad Darwish bin Abdul Rahman nak mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini. Baik, sama-sama. Dan juga kepada semua pendengar yang follow podcast kita dari awal sampai habis. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.